Hari ni kita akan ride ke bumi Thailand lagi buat kali kedua, okey? Kita nak pergi Pak Bara. Sarungkan helmet, sarungkan kasut, panaskan enjin, perlukan petrol motor. Semua sudah sedia, mari kita mula. Pagi ini kita ada ride lagi. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada ketagi ride lagi. Servis, angin sudah isi, roti sudah bawa, air botol sudah beli. Kawan sudah sampai, mari kita pergi. Doa sudah baca, jom mari kita mula. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada ketagi naik lagi. Tanyanya menanti tibanya pagi. Tiap hari ternanti-nanti bilanya ada ride lagi. Bukannya untuk lomba atau bermegah diri, kita ride untuk menikmati dan tenangkan jiwa ini. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada ketagi ride lagi. Nggak ada ride, hati ini tenang, melihat dunia, mengenal sahabat. Biarpun penat, biarpun panas, kita tetap akan ride sekali lagi. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada ketagi naik lagi. Hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada ketagi naik lagi. Okey, Assalamualaikum geng. Selamat kembali ke siri Ketagi Ride episod yang ke-67. Sekarang ni aku di Arena Tapah sebab tadi awal pagi golap kita keluar rumah. Aku keluar rumah pukul 4 pagi. Sebab apa kita keluar awal? Sebab hari ni kita akan ride jauh sikit. Kita akan ke bumi Thailand buat kali kedua dalam Ketagi Ride lah. Okey, jadi sebab tu kita keluar awal. Sekarang ni kita di Arena Tapah. Kita breakfast, kita briefing, kita baca doa kat sini, dah settle lah. Jadi sekarang ni kita nak mulakan ride kita, Ketagi Ride 67. Kita akan ke Thailand, kita nak pergi Pak Bara. Jadi jom, nanti kita sembang lagi di atas motor nanti. Sekarang kita nak gerak, kita isi minyak di arena ni, lepas tu kita jalan, okey? Jadi jom, kita mulakan ride kita, Ketagi Ride 67. Kita ke Pak Bara, let's go! Mari kita mulakan ride kita, Ketagi Ride ke-67 kita. Hari ni kita akan ke Pak Bara, Thailand. Okey, jadi kita punya ride hari ni bermalam selama 3 hari 2 malam. Ini kali pertama aku ride ke Pak Bara. Sebelum ni ride pertama aku ke Thailand, kita pergi Betong. Jadi ini pengalaman ride kedua aku lah ke bumi Thailand ni. Jadi hari ni ramai sikit Kalau Betong hari tu tak ramai sangat. Hari ni ramai. Hari ni seramai 17 rider. Dan ada 4 orang dah pergi awal tengah malam tadi. Dia nak pergi Hanyai dulu katanya. Jadi kalau campur diorang semua 21 biji motor lah yang akan join kita ride ke Pak Bara kali ni. Kalau ikut kapal pula ada 5 dengan aku, 5 kapal. Dekat tim yang gerak awal tu 4 orang tu ada 2 kapal. Jadi ada 6 kapal lah. Okey, jadi aku nak info kat korang yang sejak aku dah buat episod kedua ni, ride ke Thailand ni, jadi aku akan buat satu playlist khas. Semua ride Ketagi Ride Thailand dalam satu playlist.
aku asingkan lah yang Thailand punya dekat Ketagi Ride Thailand. Tapi dia termasuk juga dalam siri Ketagi Ride yang utama tu lah, pasal dia ikut nombor tu kan. Tapi kalau yang ke Thailand punya, semua video Thailand, ride kita orang ke Thailand, aku ada buat satu playlist khas. Maknanya kalau contohnya video KR sekarang ni ada 2 ke Thailand, ada 2 video lah di dalam playlist tu. Nanti kalau next punya video semua aku akan letakkan di playlist situ kalau kita orang pergi ke Thailand. Jadi kalau korang berminat untuk tahu yang Thailand punya, ada satu playlist khas lah, korang boleh check it out. Dan tak lupa juga kalau korang perasan, dekat setiap thumbnail video ride kita orang Ketagi Ride Thailand, aku letakkan ada satu segitiga bendera di thumbnail video. Dekat thumbnail video KR, kalau itu video Thailand, akan ada bendera Thailand di hujung kiri atas. Jadi senang lah kalau korang nak detect video tu video di Malaysia ataupun di Thailand. Setakat ni 2 negara je lah. Nanti negara lain tak tahulah. Jadi itulah, aku buatkan playlist khas satu, dan thumbnail video Thailand semua ada bendera Thailand di bucu kiri atas. Ok, jadi kita dah settle lah breakfast kita di Tapah. Sekarang ni kita nak menuju ke arah utara lagi. Kita akan berhenti isi minyak di Alo Pongsu dalam 1 jam 15 minit macam tu. Kalau jarak dia ialah 142 km. So dalam sejam lebih nanti kita akan berhenti isi minyak lah. Ok, jadi nanti kita sembang lagi. Sekarang kita mulakan ride kita Ketagi Ride 67 Pak Bara kita. Kita akan ke Thailand ini hari. Ayo, let's go. Ciao, peace. Jalan terentang luas, panorama alam melambai, keindahan di hidang mekar, angin bayu mula membelai, jentera mula berderu menuju destinasi satu. Tak laju, hanya santai bersama sahabat handai, gelak tawa bersama, membawa sejuta cerita. Luas dunia ciptaannya, bumi sendiri maupun di seberang, membuat ilmu pada yang mau. Perlahan ku kan jejak satu persatu, bukan semuanya sempurna. Pahit manis kami terima, kita berjuang lelah bersama, utuh bersama kita pastikan tiba. Gelak tawa bersama, membawa sejuta cerita.
sejuta cerita. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, let's go. Kentucky Ride, ayo, let's go. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, let's go. Kentucky Ride, ayo, let's go. Kentucky Ride, ayo, let's go. Kentucky Ride, ayo, let's go. Okay geng, akhirnya kita sampai di Alo Pongsu jam 9, dekat 9.45 lah. Dah sampai di Alo Pongsu punya Shell. Jadi kita rehat-rehat kejap, take 5, take 10 jap, isi minyak, refill semua balik, minum air, kencing semua lah di Shell ni kejap. Semua tengah rehat. Lagi kita sambung balik kita punya jalan. Take 5. Akak ajar saya masuk Thailand jalan-jalan saya tak tahu kak. Akak dah biasa. Ni Abang Kamal ni first time ni. Oh ya, first time ni. Bawa motor ke Thailand. Sawadika. Sawadika dah praktis ha? Ni tak tahu dia nak pergi mana ni, naik bukit mana ni. Banyak sangat beg ni seorang je. Dia ada misi lain lah tu. Misi. Dari misi. Ni pun sama. First time bawa skuter ke Thailand. Ada lagi seorang yang first time. Jom kita interview dia sikit. Itulah dia Ni saja Chip. Dia bawa laju. Inilah nama dia first time, Chip. first time. Budak jahat. Oh, tiba-tiba Budak jahat. tiba-tiba nak ke Thailand macam lain macam dia Lain ni. macam kan macam muda lah, macam muda. Mentang-mentang dia dah single. Macam muda Chip. Cari lah satu jodoh sana. Senang, kita nak ride sana ada orang translatekan bahasa. Ini dia jalan-jalan songsang ni. Nanti kami Tak, single tak apa. saja je. Saya ambil video semua hilang. So. Laki kata macam tu. So pergi depan nak ambil video. Semua hilang. Saya sebab motor kecil ada 3 pasang. Jenuh dia kejap. Wak ni, wak belum punca makan lah. cip. Batu cip lagi tu macam tu lah. Oh, soal laju. Oh nak ambil video. Dah aku dah susah macam mana nak ambil video ni. Bersilang-silang. Okay geng, kita dah settle dah, berhenti kejap, rehat kejap di Shell Alo Pongsu ni. Kita take 5 kejap. Sekarang ni kita dah baru bertolak daripada Alo Pongsu jam 10 pagi. Timing cantik nampaknya. Jadi sekarang ni kita nak menuju terus ke utara lagi. InsyaAllah kita akan singgah di Gurun, betul kita teruskan lagi ke Perlis terus lah. Okey, jadi ride kali ni kita akan ke Pak Bara melalui Wang Kelian, okey. Aku rasa tak ada apa yang aku nak sembang sangat lah, sebab dalam Malaysia ni dah biasa kita lalu. Jadi bila ride Thailand ni kita terus sembang masa di Thailand lah. Jadi itu yang kita nak sembang sangat. Kita nak tengok apa pengalaman pertama ni ride ke Pak Bara. Jadi itu saja. Nanti kita jumpa di border terus lah. Okey. Jadi jom kita sambung kita punya ride. Kita lagi ride 67 kita. Kita ke Pak Bara. Let's go. Bersama sahabat, bersama Kentucky Ride.
perjalanan ini tak semuanya indah. Harapan cerah, sekelip mata berubah. Langit terang bertukar warna, penat dan dahaga tiba tak diduga. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita redam, kita bedal, jangan menyerahkan. Ketagihan pastikan sampai. Jalan lurus, kadang muncul berliku. Tempat dituju samar di mataku. Sesat yang pasti cari pengalaman diri. Lemah di tengah hari, pasti pulih kembali. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita redam, kita bedal, jangan menyerahkan. Kita diraih, pastikan sampai. Gelap arahku, terus maju jangan ragu. Doa dan tawakal, Dia pastikan bantu. Terkulai lemah, tegakkan tangan. Pohon kekuatan, Dia setia bersabar. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita redam, kita bedal, jangan menyerahkan. Ketagihan pastikan sampai. Di hujung jalan ku sudah sendiri. Ini nikmatnya yang tiada ganti. Jangan gundah, jangan resah, ayo kita terus luncur. Kita redam, kita bedal, terus marah ke hadapan. Kejayaan kita akan capai. Kita redam, kita bedal, jangan menyerahkan. Ketagihan pastikan sampai. Kita diraih, pastikan. Akhirnya kita sampai di Perlis. Kita sedang menuju ke Wang Kelian. Kita akan masuk border Thailand melalui Wang Kelian. Jadi kita last tadi kita isi minyak di Shell. Kita settle pukul 2, 1.58 pukul 2 lah. 2 petang kita sampai di border ni. Jadi untuk ke border immigration semua tu lagi 20 minit, 20 km. Dalam 20 minit lah. Jadi lapar ni. Ini pukul 2. Jadi masuk Thailand kan jadi pukul 1.
Jadi pening-pening, perut aku pun jadi pening. Tapi tak apa, kita settle kan. Kita cadang untuk makan tengah hari di Thailand. Atas tu golap weh. Okey, kita tengah memanjat wang kalian. Come on, sikit lagi. Ada lori pula. Okey, kita lepas. Kita layan korang wang kalian. Kona dia. Tak boleh slow ni, bahaya. Kan belakang, kalau break belakang kena. Okay, cermin dia clear. Ada lori ya, tak nampak pun. Layan. Alamak. Ada backhoe lah. Okay, lain clear. Kita tak pergi singgah Wang Kelian viewpoint ni, kita tak singgah. Dia tengah renovate lah, buat tempat. Bagus. Ni baru buat ni, dulu aku datang tak ada lagi. Tutup ke? Jadi aku dah pernah datang dengan KR. Jadi korang boleh tengok video Ketagih Ride jelajah Perlis. Kita orang ronda-ronda Perlis. Cantik. Perlis memang tempat yang aku paling suka ride. Banyak view cantik. Jadi aku last pernah ride sampai ke Wang Kelian tu lah. Sini aku tak pernah lalu lagi. Jadi kita try lalu. Lawa juga view tu. Lawa view tu. Kona lagi. Banyak kona dia. Yelah, sambung Ni turun pula. Ni kona patah habis ni. Macam U-turn lah. Ada construction jap. Tanah runtuh ada tanah runtuh. Dia tengah buat. Tanah runtuh ni yang buat Caltex tu tutup. Ada Caltex dekat, tapi tutup sebab tanah ni runtuh. Jadi lori, diorang kata lori hantar minyak dia tak boleh lalu. Ni runtuh dia, Masya Allah. So Caltex tu terus tutup. Kita kena isi kat Shell. Jauh sikit 20 minit juga bukan 20 minit, 20 km nak ke border ni. Jadi isi penuh pun. Kejap view. Tengok view jap. Tak boleh lah, aku tengah kona. Masya Allah, kona dia, korang tengok tu pun nampak sini. Lawa lah. Tapi tengah layan kona, macam mana aku nak tengok? Macam U-turn lah. Lawa babe, view dia. First time aku lalu jalan ni. Habis dah? Dah habis dah. Ada lagi. Lagi satu. Lawa rupanya jalan kat sini. Cantik lah view dia. Jadi kita tadi sambung isi minyak tadi. Bila Caltex tu tutup, tak boleh top up minyak kan untuk station tu. Kena isi kat Shell tu lah, Ulu Titi. Nama tempat dekat Ulu Titi. Jadi bila kat Ulu Titi tu jarak ke border ni 20 km. Jadi bila kita isi penuh pun kita rugi 20 km tu kan.
Habis juga lah minyak luak. Kalau tidak dekat Caltex tu paling dekat dengan border. So tak adalah bazir minyak di Malaysia ni. Boleh pakai di Thailand. Ni Caltex ni tutup. Buat tutup. Caltex ni paling dekat. Tapi tutup. Kalau tidak boleh isi situ je. Oi, sudah menitik. Sudah menitik. Come on, lagi 3 kilo je sampai border. Assalamualaikum. Okey, rasanya kita dah sampai. Ni apa ni? Kawasan ni mati sayang. Kita dah sampai dah di border. Jadi ni kali pertama aku lalu border ni. Yang ride first tu aku lalu Pekalang Ulu. Lepas tu aku naik kereta dengan family aku lalu Rantau Panjang. Yang ni kita first time ke Wang Kelian. Okay, jap passport Malaysia dah. Kita masuk Thailand pula. Let's go. Yang ni kena turun. Kena turun. Okay, jadi kita di border Thailand ni, Immigration Thailand. Okay, Immigration Thailand. Jadi kaunter sini tak banyak Alhamdulillah tak ramai orang. Walaupun dah cuti sekolah ni. Tenang. Jadi aku ada buat satu video khas cara macam mana nak bawa kereta ataupun motor masuk ke dalam border Thailand. Korang search je dalam channel aku cara bawa masuk motor dan kereta ke Thailand. Aku ada buat video khas. Aku rasa dah cukup lengkap dah video tu. Kalau korang berminat nak tengok, video tu ada di channel aku, okay? Jadi settle doang kita masuk dalam. Abang dah masuk Thailand apa? First time ni, tak tahu Magelabah kan? Oh, tak pernah pergi? Lagi. Oh, aku ingat kan first time naik motor. Flight pun tak pernah? Pasport pun baru pergi. Baru buat? First job. First job. Ada job Kau kena check. Ni masuk ada 2 job, Malaysia dengan Thailand. Kalau tak ada kena denda. Oh, ni nak fingerprint pula? Dia ketuk situ. Apa benda belakang ke apa benda? Apa benda? Tak faham. Oh, dia nak cap jari Tak, 10 jari. 10? Asal tak bagi kaki ni? Okey, kita dah settle dah semua dokumen-dokumennya. Jom kita masuk Thailand. Kalau sini Wang Kelian, di sebelah sana Wang Pracan. Semua tengah sibuk beli SIM card. Sini ada, sana pun ada. Semua nak beli SIM card penuh semua nak beli SIM card. Aku tak payah beli dah sebab minggu lepas aku dah masuk dah. Aku pergi Sungai Kolok ke Naratiwak Patani. Jadi dah beli dah, aku beli sebulan terus. Jadi minggu ni boleh pakai terus. Lapor mat, lapor. Jadi ni keluar-keluar border je dia ada jualan-jualan macam ni Ini jualan dia. Durian pun ada, durian. Abang belanja air urin Fresh panas ni mat. Baru perah. Okay, jom layan urin dulu. Korang tengok punya serabut semua beli SIM card. Bergaduh-gaduh Abang Amy tunggu sini tahu-tahu sampai dah. Okey, jadi settle dah kita beli SIM card kita di Wang Pracan sebelah Wang Kelian. Jadi jom kita gerak, kita pergi makan dulu lapor mat. Bersama sahabat, bersama kita Ride.
Okey, selesai kita di border. Akhirnya aku tiba di Wang Pracan. Kita sudah sampai. Welcome to Satun. Ya. Kita di province, Satun province. Dia tak ada negeri ya. Dia panggil province. Dia bukan state, dia panggil province. Kita di daerah kot. Daerah Satun. Ini pertama kali singgah di Satun. Jom kita lihat keindahannya. Belah sini banyak bukit-bukit. Gunung Ganang lah nampak. Oh, cantik lah view dah. Okey, jadi sekarang lepas border ni kita nak pergi makan dulu. Sebenarnya aku nak pergi singgah satu tempat dulu, tapi diorang dah lapar sangat. Aku pun dah lapar. Dah kebuluh. Kalau ikutkan je jam Malaysia pukul 3 suku. Jam Thailand pukul 2 suku. Jadi kalau yelah kita daripada Malaysia kan, jadi dah pukul 3 tak makan lagi, lapar lah. Kita pergi makan dulu lah. Kita akan makan di tempat yang menarik juga. Aku dah set. Jauh juga 27 km. Berapa minit ni? Dalam setengah jam lah untuk sampai. Kita pergi makan dulu lah. Kan kalau singgah-singgah nak makan pukul apa kan. Oh, sejuk. Lalu sini angin dah sejuk. Welcome to Satun. Okay, jadi 2 kali ya. 3 kali lah. Ni kali ketiga aku masuk Thailand. 2 kali naik motor ride. Ketagi ride dah 2 kali. Kau tengok jalan dia, cantik babe. Ni mungkin jalan baru lah, tapi aku boleh jamin kau tak akan nampak lubang-lubang di tengah jalan, tampal-tampal semua tak ada. Walaupun baru berjinak-jinak lah masuk Thailand lah, tapi aku tak pernah nampak lagi ada bertampal di atas jalan raya dia. Jalan Wang Pracan ni kira paling selatan Thai ni pun cantik jalan dia. Mana ada, satu tampal pun tak ada kau tengok. Tak percaya nanti kita tengok lagi jalan. Ni mungkin jalan baru, nampak macam baru. Nanti kita tengok jalan yang dah lama sikit. Ada lubang ke tak ada lubang? Tak ada. Tu yang aku rasa macam shocking juga bagi aku. Macam mana Thailand jalan dia tak ada tampal-tampal, Malaysia bertampal je. Jadi memang cantik babe. Masih tak jumpa satu tampal pun tak ada. Jadi kalau untuk laluan kita ke Pak Bara tu, kita akan lalu Satun lah, Pekan Satun, Bandar Satun. Kita kira satu jalan jugalah ni. Cuma mungkin lepas makan kalau nak ada patah-patah balik sikit, kita melawat 1-2 tempat yang kita boleh lawat sebelum kita nak ke Pak Bara tu kan. Mana ada tempat yang kita boleh singgah, kita singgah. Tak ada lagi tampal. Tak ada. Sebab tu lah diorang short ride dekat Thailand ni. Yang pentingnya jalan tu, kondisi jalan tu bagus. Tak ada, cantik jalan dia. Tak sangka aku. Lengang weh sini. Belah sini lengang Kalau kat Betong tu dia riuh sikit lah. Tapi lengang-lengang jalan 2 lane juga. Oh, belah sini dia agak jauh daripada Wang Pracan tu nak ke Pekan First tu agak jauh juga. Straight je daripada tadi, straight je 15 kilo, 16 kilo baru ada simpang. Ni lagi 6 kilo. Layan lah sini. Jalan lengang je, relax je. Dia ada garis-garis kona dia. Dia tak nak bagi kau laju. Kalau korang nampak lah. Ini first time aku merasainya. Diorang dah kata kat Thailand kalau time kona-kona tajam, dia buat, dia macam cari tar tu. Tak nak bagi korang main kona. Begitulah konsep dia. Betul-betul kona paru dia bagi. Hari ni di bumi Thailand ni, walaupun first time masuk Wang Pracan ni, kena jadi marshal babe. Aku kena jadi marshal. Tak apa, aku okey je. Sambil enjoy, sambil belajar jalan dia. Cuma tu lah, bila dah jadi marshal tu, aku susah nak ambil video kawan-kawan naik motor kat belakang lah.
Kita dah masuk kawasan kampung dia. Kena bawa slow. Aku pasal baru 2 kali, 3 kali cross border, dia rasa masih ada rasa pelik tu. Padahal sebelah tadi Perlis, masuk sini dah tak ada. Dia dah lain daripada Perlis. Dia tak sama macam Perlis lah. Padahal sebelah-sebelah. Ni ada taman apa ni, cantik lah. Jadi tadi Hilmi ada mesej, dia orang akan terus ke kedai makan juga. Jadi di kedai makan nanti maknanya komplit lah kita punya 21 rider. 16 bertolak daripada Rawang tadi. Abang Hemi tadi dia terus jumpa di border ni. Hilmi jumpa kat kedai makan 4 orang. 21 motor sekejap lagi. Okay, kita tak jauh lagi dah. Lagi sikit je nak sampai kedai makan kita. Lapar. Tadi sebelum masuk border tu dah rintik-rintik. Dah masuk ni dah tak hujan dah. Alhamdulillah. Kita dah sampai dah. Macam pekan dia sikit lah. Dah masuk kawasan pekan. Tapi belum satu lagi. Satu tadi aku nampak lagi 13 kilo. Ya, ini dah kawasan bandarnya. Kalau nak pergi Terang, kita nak pergi arah Satun. Ini belum Satun tapi pekan dia besar juga. Ada Mr. DIY. Ni masjid dia warna pink. Kau tengok tiang elektrik dia bertingkat-tingkat. Tinggi man, macam bangunan 4 tingkat. Mana jalan dia? Kan lagi sini lah. Kita dah sampai dah kedai makannya. Ke dalam rupanya kedai makan dia. Tapi kita try. Rasanya betul ni. Masuk kampung-kampung orang. Hui, seram. Seram itu seram. Ada kereta pula lalu. Okey, kita dah sampai. Dia nama dia apa? Coconut Garden Cafe. Yes, dia sebelum Satun. Welcome. Okey, kita sudah sampai. Selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, kita dah sampai. Kedai makan kita, kedai lunch kita untuk hari ni. Jadi aku nak buka-buka helmet jap. Buka glove. Tu kita sambung sekejap lagi. Ciao, peace. Okay, sampai-sampai panas lagi. Panas lit-lit. Semua sampai. Lapar awak? Lapar awak? Tadi lapar, tapi bila tengok abang ni aku sakit hati je. Saja je kan. Weh, kenapa ni? Belum apa-apa dah masaj dah. Akak relax je. Bagi kekuatan. Untuk di malam hari. Sebelah ni nak dekat mana? Sampai lah. Garden
Apa? Coconut Garden. Coconut Garden Cafe. Jom, jadi tim Hilmi pun dah sampai. Jom kita makan dulu. Lapor. Sawadikap. Kapung Kap. Kapung Kap. Kapcai. Kapcai. Jadi inilah dia Coconut Garden Cafe-nya. Sebelum Satun, on the way ke Satun. Oh, boleh bersila juga kalau nak bersila. Nak baring-baring. Oh, ada macam taman. Yelah, nama pun Coconut Garden. Ada coconut, ada garden. Jadi macam-macam lah. Macam-macam jenis tempat duduk ada. Oh, kita lepak sini. Geng kita dah sudah sampai. Yang pentingnya halal. Ha, sudah halal. Sawadikap. Oh, kap. Sawadikap. Sawadikap. Mai. Sila. Sawadikap. 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 Medai. Mai dai. Medai. Kapung Kap. Sawadikap. Kap. Oh, ada bilik aircon lah kita. Nyamannya sini. Aku duduk sini. Aku duduk sini. Panas. Kita orang berku ada. Sarjan buat Rio dekat border. Semua nak tahan. Semua kena check satu-satu. Semua sama. Sawadikap. Masuk. Rio. Jadi beginilah luaran dia. Macam-macam ada. Dah jejak lah. Dah buka kasut lah. Dia buka kasut tu. Tanda dah jejak. Dah jejak air sekali lah. Air sekali. Kena celup air sekali. Oh, kena celup air. Okey. Betul dia celup. Dah. Okey. Dah sampai dah bumi satu. Bumi Satun Tak pernah sampai ke bang? Oh, macam-macam ada. Besar tempat tu sampai sana tu. Okey, jadi tempat makan ni Coconut Garden Cafe ni
makan dia, masak dia sedap, tapi pedas dia lebih. Pedas kau mat. Aku risau sakit perut dia ni. Tapi puas hati, recommended. Nak lepak santai-santai, view OOTD semua memang best sini. Kalau korang berminat, datang nak pergi Satun ke Pak Bara ke, boleh singgah di Coconut Garden Cafe. Okey kot, makan dia. Ha? Makan dia okey? Pedas. Pedas kan? Pedas dia lebih. Kebas lidah, bibir pun kebas. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Alright gang, kita dah settle dah makan. Kenyang. Apa ni? 4 lebih Thailand. 4.5 tadi kita settle. Jadi sekarang ni perut pun sudah kenyang. Kita nak menuju ke satu masjid yang famous di sini lah, Masjid Al-Hashimi. Tak jauh pun daripada kedai makan kita tadi, dalam 7 minit je. Sebenarnya tadi ingat nak pergi masjid tu dulu. Ada 2 tempat aku nak singgah, tapi pasal dah lapar sangat kita sampai lewat. Jadi kita pergi makan dulu, baru kita patah balik sikit lah ke Masjid Al-Hashimi ni. Jadi kedai makan tu memang sedap. Masak dia sedap, menu macam-macam ada. Cuma memang pedas lebih. Dia punya pedas tu ekstra. Siapa yang tak tahan pedas, kena minta kurang pedas lah. Okay, kita dah sampai di simpang dia. Aku nampak kubah dia dari sini. Jom kita pergi. Depan tu. Dia ke dalam sikit ya. Dia sini bina dia unik lah, aku tengok. Banyak juga geng motor yang datang sini. Jadi alang-alang kita sampai, kita singgah. Bye. Okay, inilah dia masjid dia, Masjid Al-Hashimi. Kita pusing surround. Kita parking jap. Kita singgah solat sini. Aku buka-buka glove jap. Kita try susun dulu. Kita dah sampai, KR dah sampai, Masjid Al-Hashimi. Jom. Okay geng, jadi apa yang aku tahu daripada cerita orang dan juga apa yang aku baca, Masjid Al-Hashimi ni sebenarnya diinspirasikan dari Golden Dome ataupun Kubah Al-Shakrah yang berada di kompaun Masjid Al-Aqsa di Palestin. Dan juga apa yang aku tahu bahawa masjid ini dibina di atas sumbangan dana daripada pelbagai pihak, termasuknya luar negara, penduduk setempat di Satuni dan juga dari rakyat Malaysia. Alright gang, di belakang aku adalah Masjid Al-Hashimi. Jadi on the way ke Satun, boleh jumpa singgah di masjid ni. Jadi inilah dia, Masjid Al-Hashimi. Selalu tengok dalam video orang je kan. Kali ni depan mata. Kita singgah. Unik masjid dia. Keliling dia lapang, tak ada apa-apa simen dia. Dia simen je semua tepi ni. Bagi dia orang ambil gambar. Cantik ni. Awan pun lawa ni. Kita kat mana ni bang? Kita kat mana ni? Masjid bang. Masjid apa? Al-Hashimi. Al-Hashimi. Wak dah berapa kali sampai Wak? Alhamdulillah. Kali ke 2 kali? Aku dah agak dah. Wak kampung dia.
Okey, jom tergerak. Bye-bye Masjid Al-Hashimi. Oh, keluar tengok view. Oh, gunung. Alright, jadi selesai kita singgah kedai makan dan juga masjid ni. On the way menuju ke Satun dan Pak Bara. Jadi itu saja yang sempat, tak sempat lah. Cadangnya kita nak pergi terus ke Pak Bara lah. Apa yang tak sempat tu aku harapkan balik kita boleh singgah ke macam mana ke, tengok macam mana. Jadi sekarang kita nak terus ke Pak Bara. Harapnya sempat lah kalau kita nak tengok sunset ke di tepi pantai Pak Bara tu. Jadi kalau 5.30 ngam-ngam lah. Ngam-ngam rasanya kita dapat tengok sunset. Harap-harapnya lah. Ngam-ngam sangat ni. Jarak kita nak ke Pak Bara tu 47 km 48 minit. Jadi sampai sebelum 6.30 lah. Jadi jom kita bergegas ke Pak Bara. Oh, lawa lah view ni. View ni lawa lah. Lawa bib. Tapi jam lah. Lawa view ni. View petang di Satun. Macam mana ni? Jam ni. Apa hal jam ni? Jalan jam boh. Tapi tak apa, view cantik. Okay, settle jam dia. Okay, kita dah lepas di Satun dah. Sekarang kita nak cross ke Pak Bara. Kau tengok, masih tak ada aku kesan tampal-tampal jalan. Kita tengok. Langsung tak ada, babe. Tak ada. Cantik jalan dia. Syok ah. Explore tempat baru ni memang syok ah. Macam ni aku rasa tenang ah. View sunset, golden hour lah dia orang panggil kan. Golden hour kita nak ke Pak Bara. Macam ni nyaman. Dia tak panas. Langit keemasan. Memang syok. Kita enjoy the moment. Ni rumah pun ni lawa ni. Lain macam. Kau tengok jalan dia macam ni, hey. Naik turun, naik turun. Roller coaster. Lawa. Naik lagi turun. Welcome to Thailand. Okay. Dia walaupun jalan dia aku puji lah. Jalan Thailand memang setakat yang aku dah pergi lah. Jalan Thailand memang lebih baik daripada Malaysia. Bukan baik dari segi kualiti ke apa. Dari segi sistem dia maintain jalan dia. Aku tak tahulah mana lagi mahal, mana lagi murah, aku tak tahulah. Tapi aku puji lah. Jalan dia tak ada bertampal-tampal. Jadi memang aku puji lah. Jalan di Thailand ni memang lebih baik daripada Malaysia. Tapi ada kelemahan juga. Thailand dia serabut dengan wire-wire ni. Kiri kanan tinggi-tinggi ni. Malaysia tak ada. Sistem Malaysia tu aku puji lah. Bagus lah. Jadi setiap negara dia ada kelebihan dia, ada kelemahan dia. Tapi itulah. Demi keselamatan rider-rider di seluruh Malaysia, aku pilih jalan yang macam ni lah. Lebih rasa selamat di atas jalan. Kadang-kadang Malaysia kita ada lompat tak depan, ada lompat tak depan. Kita selalu fikir macam tu kan. Risau ada lubang, tampal, bonggol. Kat sini tak ada. Dia macam tenang. Rider tu jiwa dia tenang bila ride. Tu je lah aku boleh cakap. Okey, kita dah sampai. Dah sampai. Pak Bara. Alhamdulillah. Kita dah berjaya sampai. Jadi
sunset ni kita nak pergi dekat dia punya tanda mercu Pak Bara. Kita pergi Pak Bara Viewpoint. Haha. Ui, cantik sunset tu. Kalau dapat gambar ni sedap. Inilah pantai dia. Kita sudah sampai di Pak Bara. Alhamdulillah kita dah sampai. Okey, alhamdulillah. Aku nak ambil gambar jap di Pak Bara Viewpoint ni sebelum matahari terbenam. Okey, akhirnya kita dapat sampai masa golden hour sunset di Pak Bara. Okey, jadi kita singgah tengok sunset view pantai Pak Bara ni. Ini kita punya ahli bahasa untuk kita punya travel kali ni. So pantai ni boleh berenang, tapi bahaya kalau perut buntut. Okey, nanti lemas. Jadi kita ambil gambar jap. Sunset ni tak lama ada 10 minit je kot. Lepas tu nanti kita balik hotel, okey. Jadi kita akan keluar makan balik. Dan lepas kita check in jap, lepas tu kita keluar makan malam lah. Jom. Lawa lah sunset. Jadi kita berjaya sampai di waktu golden hour di Pak Bara ni. Nampak tu warna oren kau punya. Sampai KL, sampai Pak Bara. Nah, sampai Pak Bara. Sembahkan makcik-makcik bergambar. Sebab ada sunset yang merah tu. Yang mahal tu merah belakang tu. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okey, kita kat kedai makan kita. Nava Seafood. Baru sampai. Thanks for coming. Letak je lah. Ramai. Yang ni tim diorang ni, tim Hanyai dah sampai dah habis. Dah habis. Tengok menu-menu. Dah apa? Ringgit Belanda. Kosong siakap tu. Tadi kosong, tambah lagi satu. Siri jadi muka dia makan je. Tapi orang bersemangat tengok kau makan. Tu yang best tu. Nasi goreng? Goreng ayam. Ayam tapi ada udang. Ini Lemak kena apa? jadi inilah dia kedai kita penuh ha. Jom kita tengok luar dia. Macam mana rupa kedai dia. So inilah rupa kedai dia. Nava Seafood. Depan tu laut Depan tu laut tapi tak boleh nampak. Dah gelap. Jadi ada yang tak keluar lagi, tak tahu. Mungkin dia orang pergi makan tempat lain ke apa. Tak kisahlah, bebas je lah. Nak makan apa, makan lah. Jom kita tengok laut dia kejap. Depan ni laut. Banyak orang lepak tu. Banyak orang lepak-lepak piknik bawah. Sepanjang-panjang ni. Sana pun ada nampak.
Jadi alhamdulillah cuaca hari ni baik Kita pusing-pusing. Dekat border je tadi ada rintik-rintik sikit je. Lepas tu dah okey dah. Sampai ke malam ni alhamdulillah settle. Jadi malam ni kita makan malam dulu. Dah settle makan malam. Ingat aku dah pusing-pusing kejap di pesisir pantai Pak Barai. Tengok apa ada. Pergi 7-Eleven jap. Jadi kita tunggu makanan kita sampai kita soru. Okay, jom. Naval Seafood. Surau ada, kopi pun ada. Halal. Okey, ni ada Wak Rahim. Kita minta dia tampal stiker. Aduh, ada One Solo lah. Aduh, dah ada lah. Mamat ni. Ni lah, siapa ni? Mamat ni. Aduh. Ni lah dia. Ni, Wak. Jarang-jarang ni. Ni. Barang rare kan? Barang rare. Jom kita tampal. Tanda sampai. Dengan rasminya. Sini. Itu bergerak. Masalah kau tampal bawah pool, lebih orang pool. Cabut lah. Ini bagus ni sebab bila orang nak buka, oi, lagi. Orang tak tengok atas. Oh, nampak ni. Sampai. Okey. Okay, thank you Wak. Okey, terima kasih. Tampalkan untuk kita. Okey, jangan lupa suku recap. Recap. Okey, jadi sambil-sambil kita tunggu makanan sampai ni, kita bagi best. Hari ni ada 3 orang, 4 orang, seorang tak sampai lagi. Tak tahulah tidur ke apa, kita bagi seorang dulu. Okey, jadi ni kita minta tolong Hilmi bagikan best. Best kuning dengan oren. Kuning 10 kali ride, oren 25, ada 2. Oh, baju dah pakai dulu. Terpakai. Bukan beg, tak ada baju. Ini Okey. dia. Jadi yang first Abaman. Tak ada. Ada dapat dia. Abaman kita dah 10 kali ride. Kamu video sikit. Tu. Okey, tu Abang Mi ambil kamu. Laju Abaman. Okey Abaman, terima kasih. 10 kali ride. Alamak, susah lah salam. Okey, jadi dua orang Bash Oren. Oren 2, siapa punya? 25 kali ride. Yang pertama ada kat luar ni. Ada kat luar. Yang pertama ni Abang Weh kita. Abang Weh solo kita. 25 kali ride bersama Kiar. Okey dah. Tu kamera. Cheese. Masak. Seorang lagi kat dalam. Jom. Masuk dalam. Seorang lagi. Okey, kita cari orang yang best oren. Oh, di sini punya. Inilah dia, orang best oren kita yang terkini. Ini dia. Ambil apa? Allah makan. Ambil lah. Makanlah betul-betul. Ambil. Oren. Ambil pakai mulut. Orang kita. Mengemol lah. Tu, ambil gambar. Okey. Alright, tanya. So lepas ni dah boleh jadi masa lah. Tak boleh. Siapa pegang ni? Tengok, handphone oren, bash oren, Ayam oren. Udang oren. Lupa dah dapat best punya. Maknanya esok nanti beli motor oren dah tu. Jadi ada seorang tu tak bangun aku rasa, tidur kat bilik. Kita pagi nanti lah. Dah konyang. Sedap masak dia. Sedap. Tu podai. Ni lagi bakar. Satu. Lagi bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pemenang juara kita makan mengikut tema Thailand. Datang jauh-jauh makan ni ah. Kenyang dah. Kenyang. Terima kasih.
Sedap. Baik. Sedap, ni sedap. Ni sedap, ni pun sedap. Saya dah rasa sana tapi nak rasa sini juga. Sebelum basuh tangan. Lain lah. Oh ya. Mengalahkan jin makan. Kita dah settle dah makan malam kita. Jadi sekarang ni kita nak ronda-ronda Pak Bara ni. Cadangnya nak cari pot lepak kena kopi. Tak tahu nak cari kat mana. Kalau ada kedai kopi kan, syok enggak ni. Banyaknya aku cek dia tutup pukul 10 macam tu. Ni pun nak pukul 10 lah. Banyaknya tutup pukul 10. Tak apa, kita tengok-tengok sambil tu kita nak pergi apa ni, 7-Eleven jap. Tengok lah kalau ada kedai kopi di tepi-tepi ni. Harapnya ada lah. Macam ada, macam tak ada. Macam tak ada je kedai kopi. Macam tak ada. Kita singgah 7-Eleven je lah. Lepas tu kita google jap kalau ada. Okay geng, jadi tak jumpa kedai kopi kita. Diorang semua tutup awal, banyak kedai tutup awal kat sini. Jadi kita orang beli kopi di 7-Eleven. Murah babe. Kopi dia besar ni. Besar ni dalam RM5 lebih. Di Malaysia. Semua beli kopi ni je. Jadi kita lepak sini. Jadi kita tidur di Bara Resort. Bara Resort. Kat depan resort dia ni ada tempat macam chill-chill macam ni. Jadi kita lepak sini je lah sembang-sembang. Okay, jadi jom kita layan kopi. Di setiap ride bahagia melanda, di setiap destinasi nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat kerana hadirkan warna kenangan indah kita raih bersama. Berbumbung langit biru, angin turut membelai bersama kita.